Terima kasih. Baik. So secara keseluruhannya untuk program sinergi sesi 1 tahun 2024-2025 ini secara keseluruhannya saya nampak baik dan memberansangkanlah. Khususnya ada projek-projek ataupun inovasi-inovasi yang mungkin terkini daripada pelajar-pelajar tahun akhir PTSN ini, dan saya ada tertariklah dengan beberapa projek based on pengkhususan saya lah, lebih kepada kelestarian alam sekitar. Sebagai contoh tadi diperkenalkan projek-projek berkenaan dengan yang relate kepada water pollution dan sebagainya. Jadi projek-projek yang sebegitu bagi saya mungkin some way forward boleh diketengahkan untuk menjadi satu pilot project yang lebih baik. Mungkin boleh digunakan secara holistik lah terhadap kelestarian alam sekitar, khususnya dalam kita membendung bencana-bencana alam berkaitan dengan udara, air dan sebagainya. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak PTSN kerana telah menjemput saya sebagai juri, dan way forward juga saya merasakan satu program ataupun satu pertandingan yang baik yang seharusnya dipertingkatkan lagi, diperkukuhkan lagi untuk mengembangkan lagi projek-projek inovasi dan KIK mungkin yang boleh diketengahkan pada tahun-tahun mendatang. Okey, bagi penjurian sinergi sesi 1 2024 hingga 2025 ni, pendapat saya PTSN dah capai level di mana inovasi itu bagi saya almost complete. Dia dah capai satu tahap di mana ada beberapa inovasi ataupun produk yang dah boleh dikomersialkan, yang memang dah ready untuk dijual. Cuma perlu penlibatan industri mungkin, ataupun KKM mungkin, agensi-agensi kerajaan untuk lebih support untuk polish produk ni untuk betul-betul dah ready untuk commercialize kan. And then idea-idea pelajar-pelajar banyak memanfaatkan bahan-bahan terbuang. Bakat-bakat muda ni dia memikirkan masalah inovasi yang jarang industri fikirkan, pakai balik bahan-bahan terbuang, komposisi sains yang belum diterokai. And then inovasi-inovasi ni penting untuk Malaysia memacu dan menaikkan suatu inovasi yang ada DNA Malaysia. Sebagai contoh tadi ada produk nugget rebung yang saya tak pernah rasa sebelum ni. Ada juga pulut panggang kimia. Produk-produk macam tu yang bagi saya mind blowing lah, yang kita tak tersangka boleh ada pada masa sekarang. So sinergi ni saya harap boleh diteruskan lagi, dan mungkin ada lebih pelibatan industri untuk lagi membuatkan inovasi itu lebih terurus dan lebih presentable. Okey, saya rasa itu saja dulu. Okey, terima kasih. Okey, sekian, terima kasih.